ada orang mati tertidur dalam kereta kan. So gas karbon daripada aircon tu yang berbahaya tu, dalam keadaan tak sedar tidur-tidur, so boleh meragut nyawa lah. Hey guys, Assalamualaikum, kembali lagi. Okay, hari ni aku nak berkongsi berkenaan dengan satu macam smoke detector, brand cargo container. Dia adalah kalau boleh tengok dekat skrin ni, kita boleh adjust brightness dia. Dia boleh baca apa ni, suhu, temperature, lepas tu tahap kelembapan yang berada dekat sekarang ni, dan juga dia boleh detect 3 level of carbon monoxide concentration. So kalau ada kebocoran gas ke, ada contoh benda ni selain kalau kita guna dekat outdoor, contoh kita nak guna dalam kereta kan sebelum ni pernah ada kes ada orang mati tertidur dalam kereta kan. So dia ada gas karbon daripada aircon tu yang berbahaya tu, dalam keadaan tak sedar tidur-tidur, so boleh meragut nyawa lah. Jadi benda ni selain daripada kalau kita nak guna kat outdoor ke mana-mana, outdoor, indoor, dalam kereta pun kita boleh gunakan benda ni. Kapasiti bateri dia 3350 mAh. So dia boleh tahan lebih kurang antara 120 hingga ke 200 jam, bergantung kepada tahap brightness yang kita pakai ni. Okay, contoh yang ni, kalau kita pakai yang paling low ni, mungkin boleh sampai 200 jam. So kalau kita tengok, kalau kita guna yang cerah, mungkin dia agak hayat dia mungkin kurang lah, mungkin 120 jam macam tu, boleh kata beberapa hari jugalah. Okay, dekat tepi ni adalah button untuk on off dia. Okay, tekan lama-lama, so dia akan menyala. So dia terus akan detect, so dia ada sensor lah kat dalam ni. So suhu sekarang 27 dengan tahap kelembapan 60. Ni indikator bateri dia dekat atas. So dalam dia dilengkapi dengan electrochemical sensor. Okay, dalam ni ada sensor yang boleh detect 3 level carbon monoxide concentration. So kalau kita nampak ni COPPM ni, inilah bacaan dia. So dia punya sound tu dia akan keluar 90 decibel. So agak kuat jugalah. So kalau kita duduk dekat dalam kereta ke dalam kemah ke, kalau boleh detect benda ni, bunyi dia akan alert. So dia akan keluar blinking warna merah. So kena berjaga-jagalah, mungkin ada kebocoran gas ke, atau ada gas karbon monoksida yang membahaya tu. So jadi kita boleh ambil tindakan lah, untuk tengok apa gas bocor ke apa ke kan. Benda ni pun boleh guna kat rumah, selain daripada kita guna outdoor, pergi camping, tak apa bang, pergi camping ataupun dalam kereta pun kita boleh gunakan benda ni. Kita boleh letak benda ni, dia tahan lama tau bateri dia. So untuk charge dia, dia pakai type C, so boleh charge dia dekat bawah ni. Kapasiti bateri dia 3350 mAh, boleh tahan 120 hingga ke 200 jam.